Okay, sekarang ni saya di kompleks sukan Taman Pancarona kat Putrajaya. Okay, nampak? Gerai makan tu tak buka lagi sekarang waktu malam. Ni jalan pintas kalau nak naik daripada dataran tanah ni atau bukit pokok tu pun boleh. Ni dekat Plaza 18 tu. Plaza 18. Ni dia dekat dengan kompleks mahkamah tu. Ni taman-taman dia lah. Taman dia itu jalan melintas dia daripada situ. Dia dekat dengan kompleks Mahkamah Putrajaya. Depan tu je. Ikut jalan belakang dia, Jalan belakang dia, okey. Kat situ. Kompleks sukan Taman Pancarona. Plaza 18. Sekarang kita akan naik ke tangga atas dia. Tangga atas dia ni macam pusat rekreasi lah, pusat rekreasi sukan semua. Nak rehat pun boleh. Dia ada buka gerai kedai makan waktu malam selalunya. Nampak? Jelas. Dihiasi dengan tanam-tanaman lah bagi cantik sikit suasana permukaan dia. Okay. Ni macam ni dia punya pemandangan di sekitar dia. Tu macam pondok-pondok dia lah. Kalau dah lepas jogging lah, boleh rehat. Tu ada gerai makan. Plaza 18 dia semua. Okay. Kat ujung tu, depan tu stadium bola sepak tak silap. Kereta boleh masuk sini. Tak bayar-bayar setakat yang saya tahu lah sekarang. Tak tahu akan datang macam mana. Ataupun satu had je. Tak pasti kena tengok balik. Ni pondok ni. Tu gerai. Tu malam selalu buka. Mana mahkamah dia ada tu. Tak nampak kubah je. Nampak atap je. Datang berkeluarga okey lah, ataupun dengan pasangan masing-masing okey juga ni. Kat situ lah tempat masuk Ada parking bas, kereta. Semua yang telah disediakan. Ni futsal. Tempat memanjat apa. Depan tu stadium bola sepak, padang bola sepak. Ada lagi dekat ujung, dia luas tempat dia. Ni saya ambil yang dekat dengan tempat parking saya. Luas. Luas kawasan dia. Luas. Okay. Aduh, lemah kat jalan. Luas lagi sampai ke ujung tu. Dia besar. Macam-macam benda ada kat sini sebab dia kompleks.